Esok dah nak hantar. Besok presentation. Lepas tu meeting lagi. Penatlah hidup macam ni. Betul juga, sebab aku rasa kita asyik buat benda sama je hari-hari. Kadang sampai solat pun hujung waktu. Betul? Assalamualaikum. Awak apa semua orang je ni? Salah. Salah. Biasalah bang, banyak kerja. Rasa macam tak cukup masa pula. Ya kau. Kadang tu bukan sebab kita terlalu sibuk sangat, tapi hubungan kita dengan Allah tu tak terjaga. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan solat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Tapi macam mana nak dekat dengan Allah kalau jadual pun padat? Dekat dengan Allah ni bukan hanya untuk belakang. Waktu sibuk tu paling kita perlukan Allah. Tapi kan, saya selalu rasa kosong. Padahal dah ramai kawan. Nak kata join program pun dah banyak kali join program. Manusia ni tak cukup dengan dunia semata-mata. Kerana hati manusia itu tidak akan tenang dengan hanya urusan dunia. Allah berfirman, orang-orang yang beriman itu tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu hati mereka akan jadi tenang dan tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Oh, faham. Jadi macam mana pula kita ni nak jaga hubungan dengan Allah? Tak susah pun Sakinah. Kita mulakan dengan benda yang basic je dalam Islam. Contohnya jaga solat, solat di awal waktu, baca Al-Quran walaupun satu helai muka surat, zikir dalam perjalanan, dan jangan tinggal doa kepada Allah. Sesungguhnya itulah tempat kita bergantung. Kadang kita kejar dunia sampai kita lupa nak rehatkan hati. Kadang hati yang jauh daripada Allah ni akan mudah rasa penat dan kosong. Bukan alasan untuk menjauh daripada Allah, tetapi alasan untuk dekat kepadanya. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Semoga dalam sibuknya hidup kita tak lupa siapa yang memberi hidup itu sendiri. Sekian. Terima kasih.